Kat Kedah sini, ramai orang beli kereta terpakai. Masa dia test, kereta semua okey. Tapi, lepas pakai seminggu, terus masuk workshop. Bukan kereta tu rosak. Disebabkan masa test kereta, dia terlepas pandang benda ini. Hari ini, Aing nak kongsikan cara-cara yang ejen kereta lain jarang beritahu. Kalau boleh, diam lagi baguslah. Dengan cara ini, anda boleh tahu sebuah kereta tu adakah dalam keadaan baik atau tidak. Semasa kita tengok nak test drive sebuah kereta, bukan masuk kereta, masuk di gear A, gear D, ada gear, sudah okey. Kita harus bawa kereta tu dengan ada satu jarak, barulah kita boleh rasa kereta itu. Dan terpenting sekali, apabila kita test drive sebuah kereta, kena pastikan enjin kereta tu panas untuk pastikan keadaan gearbox. Kerana apabila sebuah kereta, enjin sedang panas, barulah kita boleh tahu keadaan sebenar kereta tu sama ada stabil atau tidak. Kenapa Aing kata macam tu? Habislah, nanti kedai lain nak try tutup dengan cara ini pun tak boleh dah. Benda ini bukan hanya kedai yang tutup. Orang awam pun buat sebegitu. Sebelum ini, Aing ada nak beli sebuah kereta, Azia masuk di kedai saya. Kereta itu saya tengok di online platform dan owner tulis dengan ayat condition tip-top. Selepas itu, Aing pergi ke rumah dia untuk tengok kereta tersebut. Kereta tu masa tu dengan keadaan yang sejuk. Aing tengok luaran, start kereta, test satu round, tiada dapati apa masalah lagi. Selepas saya balik test, saya berhenti hidupkan kereta itu lagi sambil berborak dengan owner itu. Selepas enjin panas, Aing naik semula kereta itu, test lagi sekali. Masa ini, menimbullah masalah dia. Gearbox jadi isu semasa enjin panas. Dan saya tanya balik owner tersebut, kenapa jadi begitu? Dan jawapan yang dia bagi tahu Aing adalah, saya tak tahulah kenapa boleh jadi macam tu tiba-tiba. Dari segi ini, Aing dapati owner dah cuba ingin nak menutup perkara ini. Saya tak jadi ambil kereta tersebut kerana saya dapati owner itu tidak jujur dari awal. Dan saya tak pasti lagi apa masalah akan berlaku selepas saya ambil balik kereta dia. Beli kereta terpakai ini bukan sekadar naik kereta masuk gear A, gear D lancar, sudah okey. Kena pastikan enjin panas, baru confirm untuk beli kereta tersebut. Kalau anda nak beli kereta, datanglah Kedah cari Aing. Saya Aing, gadis Yuska Utara dari Bunli, Kedah.